Ini perjanjian Aqabah pertama, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama ialah tidak syirikkan Allah, kedua pula tidak mencuri, ketiga pula tidak lakukan zina, keempat tidak bunuh anak mereka, kelima tidak buat kejahatan, keenam tidak derhaka perintah Rasul. Ini perjanjian Aqabah kedua, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama mendengar dan mentaati Nabi, kedua belanja harta di jalan Allah, ketiga seru kepada kebaikan, keempat tabah menghadapi celaan, kelima melindungi Nabi Muhammad. Ini perjanjian Aqabah kedua.